Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu as-sana'ul hasan. Salawatullahi al-malikil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin tahal amin wa habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا إخلاص النية في القول والعمل وارزقنا فتوح العارفين والموت على كامل الإيمان بجاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم آمين. أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى. أما بعد, Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama kita bertemu dalam satu program. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kefahaman kepada kita semua pada apa yang kita akan bahaskan insya-Allah taala. Dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita ikhlaskannya lillahi taala. Okey, buka pada halaman yang ke-15. Okey, halaman yang ke-15. Qala al-muallif rahimahullah ونفعنا بعلوم في الدارين آمين. وكذلك لا يشترط في الوقوع في الكفر عدم الغضب كما أشار إلى ذلك النووي. قال لو غضب رجل على ولده أو غلامه فضربه ضربا شديدا فقال له رجل ألست مسلما فقال لا متعمدا كفر. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga kata Tuan Syekh, tidak marah itu bukan menjadi syarat seseorang terjerumus ke dalam kekufuran sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, sekiranya seseorang itu memarahi anaknya atau hamba sahayanya, lalu dia memukulnya dengan pukulan yang teruk, kemudian berkata seorang lelaki lain kepadanya, bukankah kamu orang Islam? Lalu dia menjawab dengan sengaja, tidak, maka dia telah jatuh kafir. Tentu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang telah kita sebutkan semalam, berdasarkan hadis kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, innal 'abda la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'sa yahwi biha fin nari 70 kharifa. Maka kita faham daripada hadis tersebut, tuan-tuan, beberapa perkara, yakni untuk seseorang itu dihukum kufur, tidak dilihat apabila seseorang itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mengucapkan kalam kufur yang jelas, dalam keadaan dia memahami akan ucapan yang diucapkannya itu, maka kita tidak lihat apakah dia suka ataupun tidak suka kepada ucapan tersebut. Kita tak lihat adakah dia redha ataupun tidak redha dengan ucapan tersebut, dia tahu hukum ataupun tak tahu hukum, dia meyakini akan makna ucapan tersebut ataupun tidak. Kita tak tengok sama ada dia berlakon ke tak berlakon ke, dia sedang berjenaka ke ataupun tidak. Okey, kita tak lihat semua tu. Kenapa? Kerana semua itu bukanlah satu keuzuran untuk seseorang itu. Bukanlah satu uzuran untuk seorang itu mencerca dan mencela Allah Subhanahu wa taala. Bukan satu uzuran untuk dia mencela dan mencerca agama, mencela dan mencerca
nabi ataupun malaikat. Okey, dakwaan kononnya tak tahu hukum, itu bukan satu keuzuran, itu bukan alasan untuk seorang itu mencerca Allah. Dakwaan kononnya dia tak redha dengan ucapan kufur yang diucapkannya itu juga bukan satu keuzuran, itu bukan alasan untuk seorang itu mengucapkan lafaz kufur. Okey, ataupun dakwaan kononnya dia tidak meyakini akan maknanya, akan makna ucapan ini, yang ucapan kufur yang diucapkan. Itu juga bukanlah satu bukan satu alasan untuk seorang itu mengucapkan kalam kufur. Begitu juga dakwaan kononnya dia sedang berjenaka, bergurau. Bergurau ni tuan-tuan juga bukanlah alasan untuk seseorang itu mengucapkan kalam kufur. Okey, bukan alasan untuk mencerca dan mencela Allah Subhanahu wa taala. Ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad berlakon juga tuan-tuan, ia bukan satu keuzuran. Berlakon ia bukanlah satu alasan untuk seseorang itu mencerca dan mencela Allah Subhanahu wa taala. Okey, begitu juga tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marah juga tuan-tuan, kata Imam Nawawi rahimahullah, bukanlah alasan untuk seseorang itu mengucapkan kalam kufur. Bukan alasan untuk seorang itu mencerca Allah, mencela Allah, menghina Nabi, menghina malaikat, mempersendakan Al-Quran, mempersendakan hukum Allah, atas alasan konon-kononnya dia sedang marah. Okey, sebagai contoh tadi tuan-tuan, kata Imam Nawawi rahimahullah, law ghadiba rajulun ala ghulamihi لو غضب رجل على ولده أو غلامه فضربه ضربا شديدا فقال له رجل ألست مسلما قال لا كفر. Okey, berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala, sekiranya seorang lelaki dia sedang memukul anaknya ataupun dia sedang memukul gulamnya, memukul hamba hambanya, hamba lelakinya. Fadarabahu darban syadidan, maka dia pukul anak ataupun pukul hambanya tadi itu dengan pukulan yang sangat kuat. Pukulan yang sangat kuat, yang tak patut seorang muslim lakukan terhadap muslim yang lain. Faqala lahu rajulun, maka berkata kepadanya seorang lelaki yang lain, alasta musliman, kenapa engkau pukul orang ini sehingga sedemikian rupa? Bukankah engkau seorang muslim? Ada orang tanya ni, bukankah engkau seorang muslim? Kenapa kau pukul dia sampai macam ni sekali? Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, dia dalam keadaan marah. Okey, dia pun kata tidak. Orang tadi tanya dia, kenapa kau pukul anak kau sampai sebegini rupa? Bukankah engkau seorang muslim? Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala kata tidak. Dia pukul lagi anaknya tersebut. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad hukumnya kufur. Kufur hukumnya. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala berkata, marah ia bukanlah alasan untuk seseorang itu mencela dan mencerca Allah Subhanahu wa taala. Okey, bukan alasan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, samalah juga kesnya dalam bidang fiqh. Kalau kita lihat tuan-tuan, dalam perbahasan talak. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau seorang lelaki, seorang suami, berlaku pertengkaran antara suami dan isteri. Kemudian tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, suami panas baran, lalu dia tak mampu nak tahan dah, dia tak boleh tahan dah, marah sangat kepada isterinya tersebut. Akhirnya apa? Akhirnya si suami menjatuhkan talak ke atas isteri dalam keadaan marah. Dia tengah marah tu dijatuhkan talak. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sudut hukum tuan-tuan, jatuh talak tersebut kerana marah bukanlah alasan untuk seseorang itu tidak berlaku talak kalau dilafazkan talak tersebut.
Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada pengecualian. Walaupun dia dalam keadaan marah, kalau dia jatuhkan talak ke atas isterinya, jatuh talak. Itu dalam bidang fikah, tuan-tuan. Okey. Ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana pula dalam bidang akidah? Maka sudah tentu tidak ada keuzuran di sini. Okey, marah bukan keuzuran. Begitu juga kalau seorang tu dia sedang marah. Dia marah dengan apa, contohnya jirannya double park. Okey. Jadi dia apa, bila nak jirannya park kereta depan rumah dia. Jadi dia nak keluar tak boleh. Okey, dia nak keluar rumah tak boleh sebab nak kena tunggu jirannya bangun tidur, kemudian keluar dari rumah, nak kena ubah kereta, makan masa. Dia nak cepat. Okey, dia nak cepat. Jadi dia pun panggil jirannya, panggil. Dalam keadaan marah, akhirnya jirannya dengar, jirannya pun keluar. Okey. Masa jirannya keluar, tuan-tuan, dia pun dah tak boleh tahan dah. Dia marah sangat pada jirannya. Dia ambil pistol, dia tembaknya jirannya tersebut. Okey. Dia tembaknya jirannya tersebut ketika itu dalam keadaan marah. Okey. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, disebabkan tembakan itu, jirannya itu jatuh dan meninggal dunia. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila datang polis nanti, tuan-tuan, adakah polis akan lepaskannya begitu saja? Bila polis tanya, kenapa cik tembak jiran cik ni? Oh, tadi cik, saya tengah marah sangat tadi. Saya tak boleh tahan diri saya. So saya pun tembak dia. Adakah dimaafkan? Adakah diterima alasannya marah? Lalu disebabkan marah dia tembak jirannya, lalu dia dibebaskan begitu saja? Jawapannya tidak, tuan-tuan. Okey, marah dalam hal ni tidak boleh diterima sebagai alasan. Okey, maka begitulah juga, tuan-tuan, dalam perbahasan akidah ni, tuan-tuan, apabila dalam perbahasan riddah ni, apabila seorang tu sedang marah, okey, lalu dia mengucapkan kalam kufur, okey, dia mencerca Allah dan mencela Allah Subhanahu Wa Taala, dia maki malaikat, dia maki Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka tuan-tuan sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, orang tersebut dihukum kufur. Okey. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, kafara ar-rajul, telah kufurlah lelaki tersebut. Wal a'yadzu billahi min dzalik. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumi fid darain amin. Maka kita faham di sini, marah itu bukanlah alasan untuk seseorang itu mencerca dan mencela Allah, mencerca ataupun mencela Nabi, malaikat, syiar-syiar agama dan sebagainya. Okey. So ada beberapa perkara di sini, tuan-tuan. Yang pertama, dakwaan tidak tahu hukum itu bukan alasan. Okey. Itu bukan alasan untuk seorang itu mencerca dan mencela Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dakwaan bahawa kononnya dia tak suka dengan ucapan kufur yang diucapkan, itu juga bukan alasan. Dakwaan kononnya dia tidak yakin akan makna ucapan kufur yang diucapkan, itu juga bukan alasan. Contoh, dia kata Allah Subhanahu Wa Taala, ada anak lelaki. Waliyadzubillah min zalik. Bila orang tanya, orang cakap, mana boleh kata macam tu, itu ucapan kufur, kan nisbahkan anak kepada Allah. Allah Ta'ala mana ada. Dia kata, betul lah aku cakap tadi, tapi aku tak yakin pun dengan apa yang aku ucapkan tersebut. Jadi itu bukan alasan, tuan-tuan. Dia tetap dihukum kufur. Okey. Kerana dakwaan kononnya tidak meyakini akan makna lafaz ataupun ucapan yang diucapkan itu bukanlah alasan untuk seorang itu mengucapkan kalam kufur. Begitu juga, tuan-tuan, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dakwaan kononnya dia sedang berjenaka, ataupun dia sedang marah atau sedang berlakon. Itu juga bukan alasan, tuan-tuan. Bukan alasan untuk seorang itu mencerca dan mencela Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan
seseorang yang mengungkapkan kalam kufur yang jelas, sekiranya tuan-tuan ketika mana dia sedang dia sedang melakukan kufur, dia sedang mengucapkan kalam kufur tersebut dalam keadaan dia sedar dan dia faham akan maknanya dengan pilihannya sendiri tuan-tuan, maka dia jatuh kufur. Walaupun kononnya dia mendakwa, tadi saya sedang marah. Marah tu tak itu bukan alasan. Okey, ataupun dia kata, tadi saya sedang berlakon. Berlakon itu bukan alasan. Okey, ataupun dia kata, tadi saya sedang berjenaka, saya bergurau je tadi. Lah, bergurau itu tuan-tuan, ia bukan alasan untuk seorang itu mencerca dan mencela Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzu billahi min dzalik. Jadi tuan-tuan sedang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kata tuan Syekh, wa qalahu ghairuhu min hanafiyatin wa ghairihim. Perkara ini juga telah diungkapkan oleh selainnya, yakni selain Imam An-Nawawi rahimahullah, daripada kalangan para ulama mazhab Hanafi dan selain mereka. Habis itu. Qala al-muallif rahimahullah. Buka pada halaman yang ke-16. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. والردة ثلاثة أقسام كما قسمها النووي وغيره من شافعية وحنفية وغيرهم اعتقادات وأفعال وأقوال وكل من يتشعب شعبا كثيرة. Dan mati Allah Subhanahu wa taala, kata tuan Syekh, dan riddah itu terbahagi ia kepada 3 bahagian, seperti mana yang telah disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan selainnya daripada para ulama mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi dan selain mereka. Jadi tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang ni tuan-tuan Syekh menceritakan kepada kita pula tuan-tuan bahawa riddah itu terbahagi pada 3, yakni perkara-perkara yang menyebabkan seorang itu jatuh kufur. Terbahagi pula ia kepada 3 jenis. Riddah dari sudut i'tiqad, riddah dari sudut perbuatan, dan riddah dari sudut perkataan. Riddah dari sudut i'tiqad ni maknanya di sana ada keyakinan-keyakinan, ada beberapa pegangan yang kalau seseorang itu i'tiqadkan, maka dia dihukum kufur. Okey. Dan tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, baik, tentang soalan yang diajukan oleh Encik Airil Khalid ni. Ya, di sana ada beberapa situasi di mana seorang itu dikecualikan daripada dihukum kufur. Seumpama seseorang itu diancam dengan bunuh. Contoh, si A berkata kepada B, ucapkan kalam kufur ni, ucapkan kalam ini. Kalau engkau tak ucapkan, maka aku akan bunuh engkau. Maka dalam situasi ini dia ada 2 pilihan. Yang pertama, dia boleh pilih untuk tidak mengucapkan kalam kufur tersebut, dan kalau dia dibunuh, dia akan digunakan syahid. Dia akan digunakan syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mati syahid. Dan pilihan yang kedua, dia boleh ucapkan kalam kufur seperti mana yang dipaksa tadi, tapi dengan syarat dia tidak redha dengan ucapannya tersebut. Okey. Dia hanya menuturkan dengan lidah ucapan tersebut, akan tetapi dalam hatinya dia tak redha dengan ucapan tersebut. Maka dalam situasi ini dia tidak dihukum kufur. Okey. Akan tetapi tuan-tuan, hendaklah dia dipaksa tadi itu dengan ancaman bunuh. Bunuh tu pula diri dia dibunuh. Kalau ancaman bunuh, tapi yang diancam bunuh tu adalah orang lain, dia kata, contoh dia katakan kepadanya, kalau kamu tidak cakap ucapan ini, maka aku akan bunuh mak engkau. Aku akan bunuh bapa engkau sebenarnya tu. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ancaman yang seperti itu, walaupun dia ancaman bunuh, tetapi sebabkan yang diancam bunuh itu bukan dirinya sendiri, maka dia tetap tidak boleh untuk dia mengucapkan kalam kufur tersebut. Itu nanti akan datang pembahasannya tuan-tuan. Ada beberapa keadaan
ada lebih kurang 5 keadaan di mana seseorang itu apabila diucapkan kalam kufur yang jelas, okey, dalam keadaan dia faham akan maknanya, tetapi dia tidak dihukum kufur. Ada 5 pengecualian. Okey, itu nanti akan datang perbahasannya. Alright. Baik, sekarang ni kita tengok terlebih dahulu pembahagian riddah. Okey. Riddah ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terbahagi kepada 3. Riddah tu salah satu aqsamin. Riddah dari sudut i'tiqad, riddah dari sudut perbuatan, dan riddah dari sudut perkataan. Maknanya di sini ada beberapa pegangan yang kalau seseorang itu jadikan ia sebagai keyakinan dalam hatinya, maka orang tersebut akan dihukum kufur. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu riddah dari sudut i'tiqad. Dan riddah dari sudut perbuatan pula, ada perbuatan yang kalau diucapkan, maka orang tersebut akan dihukum kufur. Okey. Ada beberapa perbuatan yang kalau diucapkan maka orang tersebut dihukum kufur. Ada beberapa perbuatan yang kalau dilakukan maka orang tersebut akan dihukum kufur. Contoh, bila seorang itu dia memijak Al-Quran, ataupun dia melemparkan Al-Quran ke dalam tong sampah, maka waliyadzubillah min zalik, hukumnya kufur. Okey, itu nanti akan datang pembahasannya secara dengan terperinci. Kemudian tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, di sana ada juga riddah dari sudut perkataan. yakni ada ucapan-ucapan yang kalau seseorang itu ucapkan ucapan tersebut maka dia akan terkeluar dari Islam. Okey, itu juga nanti akan datang pembahasannya. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pembahagian riddah kepada 3 ni tuan-tuan, ia bukan satu perkara yang baru pada hakikatnya. Bahkan dia telah pun didahului oleh golongan para ulama yang terkemuka, para ulama yang al-ajilla, ulama-ulama yang hebat pada kurun-kurun yang lalu. Sekejap lagi kita akan sebutkan ulama 4 mazhab yang menyebutkan tentang yang menyebutkan pembahagian riddah kepada 3. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pembahagian riddah kepada 3 ni juga tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad diambil berdasarkan kepada ayat suci Al-Quran Karim. Sebagai contoh tuan-tuan, tentang riddah dari sudut i'tiqad, ia berdasarkan kepada ayat yang ke-15 dari suratul Hujurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Mafhum daripada ayat tersebut, demi sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka-mereka yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan beriman dengan rasulnya. Thumma lam yartabu, kemudian mereka ni tidak pernah sekali-kali ragu-ragu dengan apa yang telah mereka imankan itu. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, difahami di sini, seandainya seseorang itu ragu-ragu dengan kewujudan Allah Subhanahu wa taala, atau dia ragu-ragu dengan kebenaran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka dalam situasi ini dia dihukum kufur. Okey. Sebab kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Kemudian mereka tak pernah ragu-ragu tentang apa yang telah mereka imankan tersebut. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, difahami di sini, orang yang ragu-ragu tentang apa yang telah diimani, maka orang tersebut terkeluar dari Islam. Alhamdulillah min zalik. Dan ini ragu-ragu ni tuan-tuan, ia bersifat dalaman. Okey, ia berkait dengan soal dalam pegangan kita, soal pegangan. Maka alhamdulillah min zalik, ini dalil kata ulama bahawa di sana ada riddah dari sudut i'tiqad. Dan dalam ayat yang adapun riddah dari sudut perbuatan, riddah dari sudut perbuatan adalah berdasarkan kepada ayat 37 dari surah Fussilat. Ayat 37 dari surah Fussilat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la tasjudu lisyamsi wala lilqamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahun. Okey. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kalian sujud kepada matahari dan jangan pula kalian sujud kepada bulan. Wasjudu lillah, bahkan hendaklah kalian sujud kepada Allah allazi khalaqahun, yang mana dia telah menciptakan matahari dan bulan tersebut. Jadi warid dalam ayat ini tegahan daripada Allah Subhanahu wa taala, la tasjudu lisyamsi wala lilqamar, jangan kalian sujud kepada matahari dan jangan kalian sujud kepada bulan. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu kita faham di sini orang yang sujud kepada matahari dan sujud kepada bulan, tuan-tuan, waliyadzubillah min zalik, hukum kufur. Dan ini merujuk pada perbuatan sujud kepada matahari dan sujud kepada bulan, itu perbuatan. Jadi maka daripada ayat ini difahami bahawa di sana ada perbuatan-perbuatan yang kalau dilakukan seseorang itu akan dihukum kufur. Okey, perbuatan-perbuatan kufur. Dan tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, ada satu lagi tuan-tuan, jenis riddah ni, iaitu riddah dari sudut perkataan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 74 dari surah At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufur wa kafaru ba'da islamihim. Okey. Jadi Allah Subhanahu wa taala nyatakan walaqad qalu kalimatal kufur, dan sungguh mereka telah ucapkan kalimah kufur, ucapan kufur, wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka telah pun kufur setelah keislaman mereka tersebut. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka daripada ayat ini difahami bahawa di sana ada ucapan-ucapan yang kalau diucapkan mereka akan, orang yang mengucapkan itu dia akan dihukum kufur. Okey, walaqad qalu kalimatal kufur, dan mereka telah pun ucapkan kalam kufur, wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka telah pun kufur setelah keislaman mereka. Jadi ayat 74 dari surah At-Taubah ni tuan-tuan, dengan begitu jelas menunjukkan kepada kita bahawa ada ucapan-ucapan yang kalau diucapkan tuan-tuan maka seseorang itu akan dihukum kufur, waliyadzubillahi min zalik. Habis itu. Jadi tuan-tuan sidang hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ayat-ayat Al-Quran yang menjadi dalil bahawa riddah itu ada 3 bahagian, ada tiga jenis. Sama ada riddah dari sudut i'tiqad, riddah dari sudut perbuatan, riddah dari sudut perkataan. Riddah dari sudut i'tiqad tadi kita dah sebut ayat yang ke-15 dari surah Al-Hujurat. Kemudian riddah dari sudut perbuatan adalah ayat 37 dari surah Fussilat, dan riddah dari sudut perkataan adalah ayat 74 dari surah At-Taubah. Dan tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang telah saya sebutkan tadi, bahawa pembahagian riddah kepada 3 ni tuan-tuan, ia bukan hanya disebutkan oleh Imam oleh Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullah dan kitabnya ini. Bahkan perbuatan ini atau pembahagian riddah kepada 3 ni tuan-tuan telah pun didahului oleh golongan para ulama yang lain sebelum itu. Sebagai contoh tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah telah pun menyebutkan pembahagian ini tuan-tuan kepada Al-Imam An-Nawawi rahimahullah telah menyebutkan pembahagian ini dalam kitab beliau Al-Minhaj. Itu di kalangan Imam Syafi'i. Begitu juga Al-Imam Syarbini, dalam kitab beliau Al-Iqna', juga membahagikan riddah kepada 3. Kifayatul Akhyar karangan Syekh Zakaria Al-Ansari juga ada disebutkan itu pembahagian riddah kepada 3. Kemudian Ad-Dumyati dalam kitab beliau I'anatul Talibin juga
Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, ada disebutkan dalam kitab tersebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pembahagian lidah ketiga. Kemudian tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, ada pun di kalangan ulama mazhab Hanafi yang membahaskan lidah, yang ada menyebutkan pembahagian lidah ketiga ni tuan-tuan, adalah Ibnu Abidin. Ibnu Abidin dalam kitab beliau Raddul Muhtar ala Durril Mukhtar. Raddul Muhtar ala Durril Mukhtar. Itu di kalangan ulama mazhab Hanafi. Manakala tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kalangan mazhab Maliki, sebagai contoh Ad-Dusuqi dalam kitab beliau Hasyiah ala Syarhil Kabir. Hasyiah ala Syarhil Kabir. Manakala di kalangan ulama mazhab Hambali, sebagai contoh Al-Buhuti dalam kitab beliau Syarah Muntahal Iradat. Al-Buhuti dalam kitab beliau yang berjudul Syarah Muntahal Iradat. Jadi tuan-tuan sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di antara para ulama empat mazhab yang ada menyebutkan dalam kitab-kitab beliau, dalam kitab-kitab mereka tentang pembahagian lidah ketiga. Kemudian tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di kalangan ulama mazhab Nusantara yang membahagikan lidah ketiga ni tuan-tuan, salah seorang di kalangan mereka adalah Syekh Daud Al-Fatani dalam kitab beliau Sulamul Mubtadi. Okey, Syekh Daud Al-Fatani. Kemudian selain itu Syekh Syekh Tuan Minal Al-Fatani. Syekh Tuan Minal Al-Fatani dalam kitab beliau Miftahul Murid fi Aqaidit Tauhid. Miftahul Murid fi Aqaidit Tauhid, atau fi ilmi tauhid. Miftahul Murid fi ilmi tauhid, karangan Tuan Minal Al-Fatani. Dalam kitab tersebut juga tuan-tuan ada dinyatakan pembahagian lidah ketiga. Selain itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kitab yang sedang kita gunakan ini iaitu kitab Syekh Abdullah Al-Harari yang telah pun diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, juga membahaskan lidah, pembahagian lidah ketiga tuan-tuan. Dan ini adalah di antara salah satu daripada tanggungjawab golongan para ulama. Bukankah ulama itu adalah pewaris Nabi, mewarisi perjuangan dan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, mereka bertanggungjawab berusaha untuk menjaga dan membenteng akidah umat daripada kesesatan, daripada penyelewengan, daripada kekufuran. Maka salah satu daripada cara untuk mereka membenteng akidah umat, menjaga akidah umat, adalah mereka mensyarahkan tentang bab lidah ni tuan-tuan, supaya umat Islam memahami dan mengetahuinya. Lalu dengan ilmu tersebut mereka menjauhkan diri mereka daripada perkara-perkara yang menyebabkan mereka jatuh murtad tersebut. Maka terjagalah mereka itu daripada perkara-perkara yang boleh menyebabkan mereka dihumbankan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka pada hari akhirat kelak. Bahaya tuan-tuan orang yang terlibat dengan lidah ni. Sebahagian manusia disebabkan mereka jahil tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan lidah ni tuan-tuan. Dia tak tahu contoh-contoh lidah di sudut i'tiqad, lidah di sudut perbuatan, lidah di sudut perkataan. Maka waliyadzubillah min zalik, dia terlibat dengan salah satu daripada bahagian lidah ini. Jadi itu adalah satu perkara yang sangat bahaya. Okey, sangat bahaya. Sebab apa? Sebab bila dia terlibat dengan salah satu daripada perkara lidah ni tuan-tuan, jawapannya pada hari akhirat kelak nerakalah tempatnya. Waliyadzubillah min zalik. Dia menyangka ketika di atas dunia, dia menyangka kononnya dia seorang yang muslim. Okey, dia menyangka dia kononnya dia seorang muslim, tapi pada hakikatnya disebabkan akidah-akidah kufur yang menjadi pegangannya,
Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, dia dihukum kufur. Waliyadzubillah min dzalik. Dia hanya tahu, dia hanya sedar bahawasanya dia adalah seorang yang kufur, seorang yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tak kala malaikat datang nak mencabut nyawanya, ketika itu dia tahu. Bila malaikat menyuruh malaikat memanggilnya dengan panggilan wahai musuh Allah, wahai musuh Allah, barulah dia tahu, oh, auzubillah, dia ketika itu dan keadaan kufur. Jadi sangat bahaya orang yang seperti ini tuan-tuan, kerana akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka dengan azab yang sangat pedih. Dan ia berkekalan dalam neraka sampai bila-bila. Sebab itulah bahaya tuan-tuan. Okey. Baik. Kemudian kata Tuan Syekh rahimahullahu taala, i'tiqadatun wa af'alun wa aqwalun wa kullun yatasha'abu syu'aban katsira. I'tiqad, perbuatan dan percakapan, dan setiap dari tiga pembahagian tersebut mempunyai pecahan yang banyak. Okey, setiap daripada pecahan daripada pembahagian lidah itu pula tuan-tuan terbahagi kepada beberapa bahagian. Itu nanti akan datang pembahasannya. فمن الأول الشك في الله أو في رسوله أو القرآن أو اليوم الآخر أو الجنة أو النار أو الثواب أو العقاب أو نحو ذلك مما هو مجمع عليه. Antara contoh bahagian yang pertama ialah syak pada Allah Subhanahu wa taala atau rasulnya, Al-Quran, hari akhirat, syurga, neraka, pahala, seksa, atau seumpamanya yang terdiri daripada perkara-perkara yang telah disepakati oleh para ulama. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, Syekh mula membahaskan pula tentang apa tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, contoh daripada riddah, contoh riddah yang pertama ni tuan-tuan. Contoh riddah bahagian yang pertama iaitu riddah dari sudut i'tiqad, iaitu ragu-ragu pada kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, difahami di sini, barang siapa yang ragu-ragu akan kewujudan Allah Subhanahu wa taala, maka dia dihukum kufur. Okey, dia dihukum kufur, na'udzubillah min dzalik. Kerana tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kewujudan Allah Subhanahu wa taala adalah satu perkara yang pasti. Okey. Kata ulama, setiap pukulan pasti ada yang memukulnya, setiap binaan pasti ada yang membinanya, setiap tulisan pasti ada yang menulisnya. Maka kalaulah akal kita tak boleh terima wujudnya perkara-perkara yang simple, seumpama tulisan, pukulan, binaan, tanpa ada yang menulisnya, tanpa ada yang memukulnya, dan tanpa ada yang membinanya, maka bagaimana akal kita nak terima adanya alam yang terbentang luas yang begitu hebat ciptaannya ini tanpa ada pencipta? Okey, jadi adanya alam ini ia adalah dalil yang begitu besar atas kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ragu-ragu akan kewujudan Allah, maka dia dihukum kufur. Juga tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang ragu-ragu dengan kerasulan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang ni dihukum kufur. Kalau ragu-ragu tentang kerasulan Nabi Muhammad pun dihukum kufur, apatah lagi kalau orang yang menafikan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang macam ni nyata lagi jelas mereka dihukum kufur. Na'udzubillahi min dzalik. Begitu juga ragu-ragu pada pada utusan Allah Subhanahu wa taala, yang mana kerasulan mereka itu telah pun disepakati oleh para ulama. Okey, telah pun disepakati oleh para ulama, dan ia diketahui secara daruri dalam agama. Okey, adapun tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kalau seorang itu dia ragu-ragu tentang kerasulan Nabi Allah Khadir alaihi salam, maka itu tidak ada masalah, ia tidaklah sampai ke tahap kufur. Sebab apa? Sebab kerasulan, bahkan kenabian Nabi Allah Khadir alaihi salam itu ia telah pun dipersisihkan oleh para ulama. Ada sebagian ulama kata Khadir alaihi salam itu adalah seorang nabi.
Ada di kalangan ulama kata Nabi Khadir alaihissalam adalah seorang wali. Akan tetapi tuan-tuan, qaul jumhur, pendapat jumhur golongan para ulama mengatakan bahawa Khadir alaihissalam adalah seorang nabi. Okey. Maka kalau seorang tu ragu-ragu pada pengutusan Khadir alaihissalam, itu tidaklah membawa kepada kekufuran. Kenapa? Kerasulan Nabi Khadir alaihissalam ataupun pengutusan Khadir alaihissalam ke atas muka bumi ini, tuan-tuan, ia dipersisihkan di kalangan para ulama. Ada yang kata beliau adalah seorang wali, dan ada juga yang berkata beliau adalah seorang apa tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, adalah seorang nabi. Okey, dan itu adalah pendapat jumhur golongan para ulama. Juga tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Tuan Syekh, di antaranya lagi adalah ragu-ragu tentang kebenaran Al-Quranul Karim, hukumnya kufur. Okey, orang yang ragu-ragu pada kebenaran Al-Quran, hukumnya kufur. Juga ragu-ragu tentang hari akhirat. Ragu-ragu tentang kewujudan hari akhirat, ini juga dihukum kufur. Kemudian ragu-ragu tentang kewujudan syurga, maka dia dihukum kufur. Waliyahzubillah min zalik. Dia ragu-ragu terus tentang kewujudan syurga. Begitu juga yang ragu-ragu tentang kewujudan neraka, juga dihukum kufur. Sebab apa mereka dihukum kufur, tuan-tuan? Sebab perkara-perkara ini ia telah pun warid dalam Al-Quranul Karim, tentang kewujudan hari akhirat, tentang kewujudan hari kiamat, tentang kewujudan syurga, neraka. Ia warid dalam Al-Quranul Karim, ada nas yang jelas. Maka ragu-ragu tentang kewujudan neraka, ragu-ragu tentang kewujudan syurga, ragu-ragu tentang hari kiamat, seolah-olah orang ini mendustakan Al-Quran. Okey, seolah-olah orang ini tidak beriman dengan Al-Quranul Karim. Aliyahzubillah min zalik, maka sebab itulah dia dihukum kufur. Okey. Aliyahzubillah min zalik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan akidah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita meyakini bahawa syurga dan neraka telah pun kekal, telah pun wujud sekarang ini. Okey, syurga dan neraka telah pun wujud sekarang ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Adapun ada satu golongan, iaitu golongan sebahagian daripada golongan Mu'tazilah, mereka mendakwa bahawa syurga sekarang ini masih lagi belum wujud. Syurga sekarang ni masih lagi belum wujud. Neraka syurga ni hanya akan wujud pada hari akhirat kelak. Baru Allah Taala akan cipta. Maka ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah satu perkara yang tidak benar. Okey, ini adalah satu perkara yang tidak benar. Bahkan yang benarnya adalah orang syurga neraka telah pun wujud sekarang ini. Baik, yang dihukum kufur adalah seorang itu dia menafikan kewujudan syurga ataupun kewujudan neraka secara mutlak. Itu dihukum kufur. Dia kata langsung tak wujud langsung syurga neraka ni. Ini dihukum kufur. Okey. Adapun kalau seorang tu dia hanya kata sekarang ni syurga masih lagi belum wujud, akan tetapi pada hari akhirat kelak barulah Allah Taala akan cipta, maka mereka tidak dihukum kufur dengan sebab ucapannya tersebut. Okey. Ada beza di situ. Sama ada menafikan kewujudan syurga sekarang, okey, tapi dia meyakini bahawa pada hari akhirat kelak syurga wujud, dan satu lagi menafikan kewujudan syurga secara mutlak. Yang kedua ni dihukum kufur, tuan-tuan. Yang pertama tak dihukum kufur. Okey. Qala al-muallif rahimahullahu taala. Begitu juga tuan-tuan, kata Tuan Syekh, ragu-ragu tentang kewujudan thawab, pahala. Kemudian ragu-ragu tentang kewujudan seksa, al-iqab, atau nahwi dhalika mimma huwa mujma'un alaihi, atau seumpamanya yang terdiri daripada perkara-perkara yang telah disepakati oleh para ulama. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wal'iyadzubillah min zalik, orang yang yang ragu-ragu tentang kewujudan pahala dan kewujudan seksa, ini juga adalah satu perkara yang mendustakan Al-Quran. Kerana kewujudan pahala itu adalah satu kebenaran, dan kewujudan seksaan itu juga adalah satu kebenaran.
Barang siapa yang, dan ia warid daripada ayat daripada Al-Quran Karim, maka barang siapa yang menafikan, yang ragu-ragu ataupun yang menafikan kewujudan thawab, pahala, ataupun yang ragu-ragu atau dia menafikan kewujudan siksaan, maka orang yang seperti ini tuan-tuan, secara jelas dia telah pun mendustakan Al-Quran Karim. Barang siapa yang mendustakan Al-Quran, maka hukumnya kufur wal niyazubillahi min zalik. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada pertemuan yang akan datang pada minggu depan, kalau mau panjang tuan-tuan, kita akan bertemu lagi dan kita akan sambung pada kata Tuan Syekh, awi i'tiqadu qidamil alami wa azaliyatihi bijinsihi wa tarkibihi atau bijinsihi faqat, yakni atau berkeyakinan bahawa alam ini qadim. Hukum orang yang mendakwa bahawasanya alam ini tiada permulaan bagi kewujudannya, hukumnya kufur dengan ijma' para ulama. Dan apakah perbahasannya tuan-tuan, apakah hujah dan apakah dalilnya, itu nanti akan datang perbahasannya. Barakallahu fikum wa ahsanallahu alaikum wa jazakumullahu khaira. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Taala mudah-mudahan dengan barakah majlis ilmu yang kita adakan pada pagi ini, Allah Subhanahu wa taala makbulkan hajat kita. Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadat yang kita kerjakan pada hari ini. Allah Subhanahu wa taala kurniakan taufik kepada kita untuk kita terus lagi dan lagi melakukan kebaikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala himpunkan kita semua dalam syurga Firdaus seperti mana Allah Taala telah himpunkan kita pada pagi ini. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Kita tahlil 3 kali, kita selawat 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.